Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada tahun ini 2026. Majlis berbuka puasa di Masjid Al-Hasanah baru bangun. Nampaknya tempat-tempat pun dah hampir penuh. Dan hari pertama ni kurang orang rupanya. Boleh tahan Ada otai, ada baru, ada baby, ada semua dah. Jadi hari ini hari yang macam nak raya lah. Hari pertama puasa. Jadi sambutan orang penduduk di sekitar Masjid Al-Hasanah ni menggalakkan. Dan pada hari ini lebih dari 1000 orang datang berbuka di sini. Ini pelbagai bangsa. Ada bangsa Bangladesh, ada bangsa Pakistan dan sebagainya. Jadi itulah ukhuwah Islamiah antara kita dapat menyatukan lagi umat Islam khususnya. Jadi alhamdulillah dewan kita pun dah nampak penuh. Inilah fungsi utama kita buat dewan ni, supaya dapat menempatkan para pengunjung ataupun jemaah. Kalau masa berbuka puasa ni boleh kita ramai berbuka bersama-sama keluarga dan juga jiran-jiran, tetangga ataupun rakan-rakan baru boleh berkenalan. Jadi terima kasih kepada Masjid Al-Hasanah Bangi kerana dapat menyediakan makanan kepada semua jemaah ataupun ahli yang hadir pada petang ini. Jadi ada lebih kurang setengah jam lagi. Jadi bersabar kita. Jadi kalau ada makanan yang tak cukup boleh beritahu petugas-petugas. Jadi saya tengok ini makanan dia agak menyelerakan lah. Jadi sudi-sudikanlah berimpak kepada masjid. Masjid memerlukan 810,000 lebih kurang untuk belanja berbuka puasa ni dan juga bersahur dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita ada tabung sana tu. Saya ambil gambar tabung dekat tiang ni. Boleh masuk berapa-berapa yang kita mampu. Sama-sama selain dapat menyumbang kepada masjid, tapi dapat juga menambah pahala kita di bulan puasa ni, tuan. Apa khabar tuan? Terima kasih datang Kak datang ramai-ramai berbuka puasa. Pastikan tembikai dapat dapat tembikai.